Jeremy Renner, dilahirkan pada 7 Januari 1971, ialah seorang pelakon Amerika yang menarik dan serba boleh yang terkenal dengan persembahannya yang intens dan realistik dalam pelbagai genre. Dilahirkan dan dibesarkan di Modesto, California, Renner pada mulanya mengejar kejaya dalam sains komputer sebelum minatnya terhadap lakonan mengambil alih tumpuan utama. Beliau membuat penampilan filem pertamanya dalam komedi Senior Trip pada tahun 1995 dan secara berterusan membina kejayaannya melalui pelbagai peranan televisyen dan filem pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an. Walau bagaimanapun, lakonannya yang kuat sebagai watak utama dalam filem thriller bebas Dahmer, 2002, yang pertama kali memberikannya perhatian kritikal yang signifikan, mempamerkan kemampuannya untuk mendalami watak yang kompleks dan mencabar. Terobosan Renner ke dalam pengiktirafan arus perdana datang dengan persembahannya yang dicalonkan untuk anugerah Akademi sebagai Sarjan Kelas Pertama William James, seorang pakar pelupusan bom dalam filem perang yang mendapat pujian kritis di Hit Locar, 2008. Lakonannya yang mentah dan bernuansa memberikannya pujian meluas dan mengukuhkan statusnya sebagai pelakon utama di Hollywood. Berikutan kejayaan ini, Renner menjadi tokoh penting dalam franchise blockbuster utama. Beliau menyertai Marvel Cinematic Universe sebagai Clint Barton _Hawkeye, seorang pemanah mahir dan ahli Avengers, pertama kali muncul sebagai cameo dalam Thor, 2011, dan seterusnya memainkan peranan penting dalam banyak filem MCU. Beliau juga mengambil alih peranan utama dalam franchise Band dengan The Band Legacy, 2012, dan muncul dalam siri Mission Impossible. Di sebalik peranannya yang berorientasikan aksi, Renner telah menunjukkan kepelbagaiannya dalam filem seperti The Town, 2010, arahan Ben Affleck, yang memberikannya pencalonan anugerah Akademi kedua untuk pelakon pembantu lelaki terbaik, dan American Hustle, 2013, arahan David O. Russell. Beliau secara konsisten menyampaikan persembahan yang menarik, mempamerkan kedua-dua fizikalitinya dan kemampuannya untuk menyampaikan kedalaman emosi. Selain kejayaan lakonannya, Renner juga menceburi bidang muzik, mengeluarkan beberapa single dan EP. Beliau juga menunjukkan minat dalam pengubahsuaian rumah dan menjual beli rumah. Walaupun menghadapi kemalangan bajak salji yang teruk pada awal tahun 2023 yang mengakibatkan kecederaan yang signifikan, Renner telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa dan sedang dalam proses pemulihan, dengan ramai yang menjangkakan kembalinya beliau ke layar perak. Sepanjang kejayaannya, Jeremy Renner telah membuktikan dirinya sebagai pelakon yang berdedikasi dan berbakat, memperoleh pujian kritis dan kekaguman penonton atas lakonannya yang intens dan komitmen terhadap kejayaannya.